hikayat kita di zaman dulu kala. Ada seorang raja yang adil mulia. Kisah hamba rakyatnya berbagai watak cerita. Haiwan, tumbuhan, manusia hidup bersama-sama. Ada yang gagah perkasa, pendek pula akalnya. Ada yang lemah luarnya, namun fikirnya geligar. Nyanyian burung-burung belantara yang indah, nikmat sungguh beruntung bermain bumi bertua. Kancil dengan kisahnya, teladan untuk kita. Moga taklah Indonesia takkan hilang dari dunia. Sulaiman Raja disanjung, bertuahnya sekalian tahta. Sang kancil, sang kembara, si kecil, sang bijaksana. Ha? Ya, ha. Aci! Ha? Bunyi apa tu? Seramnya. Bunyi lain macam je. Yalah. Apalah kamu semua ni? Itu bunyi jiran saya. Sang gagak. Hish. Bisinglah gagak ni. Sekejap aku. Gagak ni dah lah hitam bising pula. Entah buat sakit telinga aku saja. Tidak elok kamu semua berkata demikian. Cikgu. Bila cikgu sampai? Tak perasan kami tadi. Baru saja. Cikgu terdengar perbualan kamu tadi. Mereka yang tak tahu sejarah sahaja yang tidak menghargai si gagak tu. Kenapa pula cikgu? Gagak tu dah lah hitam. Buat bising pula. Kita tidak boleh memandang dari segi luaran sahaja. Gagak tu sebenarnya bijak dan juga baik hati. Oh, betul ke? Mana cikgu tahu, cikgu? Begini ceritanya. Pada satu ketika, negeri ini telah dilanda kemarau. Gagak yang kehausan terbang mencari minuman. Setelah lama berterbangan, akhirnya sang gagak telah terjumpa sebuah botol yang berisi air. Tanpa belengah, gagak ingin meminum air tersebut. Tapi sayang, paruhnya tersekat pada mulut botol tersebut. Sang gagak tidak berputus asa. Tetapi dia berfikir untuk mencari jalan. Lalu dia telah mendapat satu ilham. Kamu semua nak tahu apa yang dibuatnya? Sang gagak telah mengutip batu-batu kecil. Kemudian gagak memasukkan batu-batu tersebut ke dalam botol yang berisi air tadi. Satu demi persatu batu dimasukkan. Hingga penuh botol tersebut. Air pun naik ke atas. Akhirnya gagak dapat minum air tersebut dengan sepuas-puasnya. Bijak kan? Yalah cikgu.
Bijaknya dia. Tapi kasihan. Wajahnya hitam. Kalau kamu nak tahu, pada asalnya gagak itu tidak berwarna hitam. Begitu juga dengan sahabat baik gagak suatu ketika dahulu, iaitu si merak. Betul ke mereka bersahabat baik? Satu hodoh, satu lagi lawa. Macam tak kena saja. Ini yang cikgu nak cerita ni. Pada suatu ketika dahulu, semua haiwan mempunyai warna yang berbeza-beza, kecuali sang merak dan sang gagak yang kedua-duanya berwarna putih. Pada suatu hari, gagak dan merak pergi menghadap Raja Sulaiman. Mereka telah mengadu masalah mereka kepada Raja Sulaiman. Mereka mengeluh kerana hanya mereka berdua sahaja yang berwarna putih dalam hutan tersebut. Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Kami ingin mewarnakan badan kami kerana badan kami berdua berwarna putih. Haiwan lain tidak dapat membezakan kami berdua. Mendengar pengaduan si gagak dan si merak itu, Raja Sulaiman pun memperkenankan permintaan mereka. Baginda telah mengurniakan mereka berdua dengan sejenis pewarna sakti. Pewarna sakti yang dikurniakan Raja Sulaiman adalah satu pewarna yang akan bertahan untuk selama-lamanya di badan. Pewarna tersebut mempunyai pelbagai jenis warna yang menarik. Setelah mendapat pewarna ajaib tersebut, mereka tidak sabar-sabar untuk mewarnakan badan mereka. Apa lagi yang kita tunggu? Kau warnakanlah badan aku dulu. Hei, mana boleh. Kau yang kena warnakan badan aku dulu. Lagipun, ini semua cadangan dari aku. Yelah. Gagak yang baik hati menurut sahaja keputusan merak. Sang gagak telah berusaha sedaya upaya untuk mewarnakan badan merak dengan warna yang sangat menarik. Ini telah menjadikan merak tergolong di dalam golongan haiwan yang tercantik. Selepas gagak selesai mewarnakan merak, sampai pula gilirannya untuk diwarnakan oleh merak. Namun, timbul pula perasaan busuk hati di dalam diri merak. Kalau aku warnakan dia cantik-cantik, nanti dia akan menandingi kecantikan aku pula. Merak merasakan jika dia mewarnakan gagak dengan warna yang cantik, kelak kecantikan gagak akan menandingi kecantikan dirinya sendiri. Merak tidak mahu ada haiwan lain yang lebih cantik daripadanya. Lalu, merak telah mengambil satu pewarna hitam dan mencurahkan ke atas badan gagak. Hitam legam. Badan aku. Hitam. Hitam bodoh. Gagak cuba untuk menghilangkan pewarna hitam tersebut daripada badannya, tapi tidak berjaya. Dia tetap tidak berputus asa. Dia terus cuba dan mencuba untuk menghilangkannya. Namun, akhirnya gagak terpaksa juga menerima takdir yang badannya telah berwarna hitam. Kini, merak memiliki badan yang amat cantik. Dia amat berbangga dengan kecantikannya itu. Gagak pula terpaksa menerima hakikat
bahawa dirinya hitam. Berasa sedih. Hahaha, hitamnya dia. Jahat betul Samurai. Gagak dah bersusah payah mewarnakan badan dia sampai cantik. Dia sampai hati pula buat begitu pada sang gagak. Kalau saya jumpa, saya simbah dengan cat warna hijau. Biar sama nampak macam pokok je. Sudahlah. Tak baik ada sifat pendendam. Nanti diri sendiri yang susah. Cerita cikgu tak habis pun lagi. Kalau nak bagi komen pun, tunggulah habis dulu. Susah betul kalau ramai sangat pengkritik dalam kelas ni. Ingat ni pertandingan bercerita ke? Baiklah, cikgu. Nak dengar lagi tak cerita pasal gagak ni? Nak, cikgu. Baiklah. Ceritanya begini. Pada suatu hari, petani pergi ke hutan untuk memasang jerat. Aku rasa pokok ni sesuai kalau dipasang jerat. Petani mengumpan jerat tersebut dengan sebiji buah betik. Setelah semuanya dipastikan dalam keadaan baik, petani pun beredar dari situ. Cikgu. Terkejut saya anak burung. Kenapa dengan kamu ni? Cikgu, tadi cikgu kata nak cerita pasal gagak. Mananya? Oh, ingatkan apalah tadi. Iya, ini cerita gagak lah ni. Cerita gagak apa ni, cikgu? Itu cerita petani. Yelah, petani tu watak tambahan je. Ini baru cerita pembukaan. Oh, ya ke? Malu saya. Baiklah. Cikgu sambung balik cerita tadi. Nak tak? Nak, cikgu. Pada satu petang, sedang Gagak dan Merak berjalan-jalan di dalam hutan, Merak terasa lapar. Aku terasa lapar lah, Gagak. Kau tak lapar ke? Aku tak terasa lapar pun lagi. Tengok tu. Ucuk dia cerita ular mendatang. Wah, ini dah rezeki ni, Gagak. Betul tu. Mesti sedap rasanya. Merak! Merak! Nanti, jangan! Aku rasa tak sedap hati lah, Merak. Entah-entah betik ni berbahaya. Ada racun ke, apa ke. Penakut betul lah kau ni. Kalau takut sangat, kau diam sahajalah. Biar aku makan semuanya. Alamak, Gagak. Macam mana kita ni? Alah. Itulah pasal. Lain kali dengar cakap aku sikit. Sekarang baru nak menyesal. Kau cuma cakap ada racun. Kau tak cakap ada jerat. Apa-apa sajalah, Merak. Cepatlah, Gagak. Macam mana kita nak lepaskan diri ni? Aku rasa apa kata kita tolak jerat ni. Kalau terbalik, bolehlah kita lepas. Kau sajalah yang tolak jerat ni, Gagak. Aku takut nanti rosak pula bulu aku. Nanti dah tak cantik. Hai, Merak. Hish,
Apa punya perangai lah Merak tu? Dalam tengah susah pun masih fikir pasal bulu dia yang cantik tu. Yelah. Geramnya. Ingat apa cikgu pesan tadi? Jangan ada perasaan dendam. Cikgu, asyik-asyik berhenti. Bila cerita ni nak habis, cikgu? Baiklah, dah nak habis dah ni. Ada sikit je lagi. Apabila petani tiba di tempat jeratnya dipasang, dia melihat ada 2 ekor burung telah masuk ke dalam jeratnya. Aha, jerat aku dah mengena. 2 ekor pula tu. Oh, Gagak dan Merak. Gagak ni hodoh betul lah. Badannya hitam. Aku tengok pun tak berminat. Merak ni cantik betul. Berkenan pula aku tengok. Badannya pun berwarna-warni. Cantik betul. Aku ambil Merak ni sajalah. Bertuah betul aku hari ni. Dapat Merak yang cantik ni. Oleh kerana keadaan badannya yang hitam itu, semua binatang menjauhkan diri daripadanya. Walaupun Gagak sebenarnya bijak dan baik hati. Tamatlah sudah cerita Gagak tu. Anak-anak, kamu faham tak dengan cerita yang cikgu ceritakan sebentar tadi? Selepas dengar cerita ini, cikgu harap kamu faham bahawa haiwan yang tak elok rupa parasnya tidak semestinya berperangai tak elok juga. Rupa paras saya elok kan, cikgu? Kamu ke? Elok. Elok sangat. Lega cikgu cakap macam tu. Satu lagi. Kita tidak patut cepat berputus asa dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Kalau kita hendakkan sesuatu, kita mestilah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Ya, cikgu. Itu contoh yang sesuai untuk saya, cikgu. Apa yang saya buat, semuanya bersungguh-sungguh. Bagus anak harimau. Kalau kamu ada sifat begitu. Tapi ingat, jangan sampai takbur sudahlah. Aku takbur ke tadi? Lagi, pengajaran apa yang boleh kita dapati di dalam cerita Gagak tadi? Saya tahu, cikgu. Kita jangan menilai sesuatu itu dari luaran sahaja. Biar saya bagi contoh, cikgu, supaya semua lebih faham. Sebelum itu, saya nak minta maaf dahulu pada Adam. Kenapa nak minta maaf? Begini sebenarnya. Kita tengok pada Adam ni. Walaupun rupanya buruk dan hodoh, tetapi dia mempunyai sifat suka membantu. Betul-betul. Aku hodoh, tapi aku suka membantu. Bagus anak Rosa. Kalau ia pun, janganlah cakap anak seladang tu hodoh. Nasib baik dia jenis yang tak terasa hati. Maafkan saya, cikgu. Baiklah, ada sesiapa lagi yang tahu apakah teladan yang baik daripada cerita Gagak tadi? Saya pun tahu, cikgu. Bagus anak kura-kura. Ceritakan kepada kawan-kawan kamu. Siapa yang buat jahat akan dibalas jahat. Dan siapa yang buat baik akan dibalas baik. Contohnya saya ni. Saya selalu buat baik pada semua.
Sebab tu kawan-kawan suka pada saya. Betul cikgu, saya suka kawan dengan dia. Saya lagilah cikgu. Dah macam adik tiri saya dah dia tu. Cikgu, saya pun sayang dia. Cikgu, walaupun dia tak boleh terbang, tapi saya sayang padamu, cikgu. Ish, ada-ada saja kamu semua ni. Anak harimau. Kamu pula macam mana? Suka tak pada anak kura-kura ni? Bolehlah. Kira bolehlah. Baiklah anak murid-murid sekalian. Cikgu harap kamu semua dapat mempraktikkan segala yang kita pelajari pada hari ini. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sudahlah. Bazir air liur cikgu saja.